Ada satu bisikan halus di dalam hati. Itulah syaitan. Yang tidak nampak dengan mata kasar tetapi ada. Syaitan dia nampak. Syaitan ni ada dua, yang nampak dengan yang tidak nampak. Yang tak nampak ni duduk dalam hati kita, duduk dalam aliran darah. Tak nampak, tapi suruh orang buat jahat. Atau jenis yang nampak. Jenis yang nampak pula adalah bukan orang lain, anak-beranak kita. Kawan-kawan kita. Suruh buat jahat, hasut suruh buat jahat. Ajak buat benda dosa. Dia panggil syaitan kau. Dia panggil syaitan bertopengkan manusia. Syaitan kau. Lepas tu hak jenis lampau. Dak hak ni bahaya ni. Dua-dua bahaya belaka. Dua-dua disuruh kita jaga belaka. Hak jenis tak nampak, jangan buat bersarang dalam hati. Kalau tikus buat sarang dalam rumah, hak natang tikus ni. Faham? Busuk kohonnya masuk dalam silingnya, berak dalam robok, betul tak? Mudah beli racun. Pergi pasar malam beli racun tikus. Racun tikus 5 riyal, dia pun beri 3 supik. Pergi makan 3 malam, mampu kerah. Betul tak? Mudah menatang tikus. Dah setang. Ada makanan setang. Pergi pasar malam ada makanan setang dia. Nak pergi mampu setang. Tak. Nak pergi makan lagu mana? Biar mampu. Jawabnya untuk menghindari syaitan daripada menggoda dan bersarang dalam hati kita adalah dengan zikrullah. Kata ulama-ulama, bila mana orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan lari. Orang yang tak berzikir kepada Allah, syaitan ni akan naik atas batang tekak seseorang itu, kemudian menjadikan manusia itu tunggangan. Syaitan bergantung hayung ni pada tubuh badan kita ni. Duduk atas tekak, duduk atas kepala bau, gantung di pinggang, gantung di keting, macam-macam. Hak bergayuk di batu, macam-macam. Dah suruh buat apa ni? Suruh buat jahat. Suruh tangguh amal. Dah segi lambat lagi mu mati baru 5 bulan. Syaitan, jahat dia. Dia menjadikan kita ini tunggangan, kemudian dia akan tunggang kita untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja syaitan. Yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham. Hati kita ini tempat ilham, yakni tempat dapat ilham daripada malaikat. Rupa-rupanya Allah Ta'ala utuskan tiap-tiap manusia ni dia ada malaikat hak ikut. Dan malaikat ini ditugaskan untuk memberi ilham kepada seseorang itu untuk buat baik. Dipanggil malaikat mulhim. Malaikat yang suruh, yang seru seseorang itu buat kebaikan. Ada malaikat. Atas batang tubuh seseorang manusia ni ada malaikat, ada syaitan. Hak bagian malaikat suruh buat baik, syaitan suruh buat jahat. Ikut mau. Gi mari. Kita pergi main bola petang-petang, dia ikut. Kita pergi wasyika, dia ikut. Kita pergi candak sutong, dia ikut. Kita pergi main ding, dia ikut. Kita pergi sabasung, dia ikut. Ikut mau. Kita pergi kerja buat. Semua dia ikut lah ke? Hari taipusan dia tak cuti. Dia kerja mau syaitan. Maknanya dia akan buat kerja supaya manusia ini mati dalam keadaan sesat. Begitu juga malaikat senantiasa membisikkan kepada anak Adam suruh buat baik. Sampai bila? Sampai mati. Mana bila seseorang itu mati, habis. Kerja malaikat habis.
Kerja syaitan pun habis juga. Kemuncak hasutan daripada syaitan bila mana menjelang sakaratul maut. Tu kemuncak tu. Last. Hak tu nak sangat. Apa yang syaitan nak sangat, iblis nak sangat atas seseorang manusia ni, nak dicabut akan iman. Itu kemuncak. Mana kalau mati dalam keadaan yang kafir, suka sangat dia. Allah, gembira dia. Siap blokir. Adapun seseorang itu bila mati dalam beriman, maka dia akan kata celaka dah aku, celaka dah aku, celaka dah aku. Anak Adam ini mati dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk syurga Allah. Adapun aku mati dalam keadaan yang kafir kepada Allah, tempatku adalah neraka Jahannam. Dan tempat waswah bagi syaitan. Tempat baik bagi malaikat, tempat waswah bagi syaitan. Waswah ni jangan kita nak buat ambil air semayang je. Termasuk syaitan mendatangkan waswah ini untuk merosakkan agama seseorang. Didatangkan perasaan ataupun seruan ataupun bisikan agar kita ini ragu-ragu dengan Allah. Ragu-ragu dengan Rasulullah, ragu-ragu dengan Quran, ragu-ragu dengan kiamat, ragu-ragu dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan ragu-ragu. Ada kedok ni akhirat ni kan mati saja kan. Jahat dia. Nah, yang munduk berselawat sangat Nabi Muhammad tu ada ke tak? Takut cerita reka je kau. You mari dalam. Hello. Kalau kita pergi layang bodoh. Jangan layang. Takut pas pada mati tak ada kok soalan muka nakir. Cerita daripada ustaz je. Tak ada you mari. Nak gitu. Hello. Akhir jadi waswah, jadi ragu-ragu kepada agama Islam. Ya kedak Tuhan sekunang tu. Macam Power Ranger. Ia mari pelik-pelik, macam-macam ia mari dalam nanti. Maka benteng kepada waswah adalah ilmu. Itu. Bila mengaji kemah, bila mengaji ada apa-apa. Nak mengaji tu payah. Nak mari ngaji tu rohok. Nak mari ngaji malam ni, kena berlawan tak? Kena berlawan dengan syaitan. Ke mudah mari bodoh gitu. Kena melawan, kena tinggal anak, kena tinggal bini, kena mandi awak, kena pakai baju, kena start motor, kena jalan kaki, macam-macam. Semua itu adalah kita lawan nafsu. Nafsu ni menyuruh kita daripada buat jahat. Antaranya menyuruh yang berbuat jahat adalah bisikan daripada syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal. Hati itu tempat berperang akal. Jadi tempat berlawang. Akal kata gini, nafsu kata gini. Dan hawa nafsu. Akal kata, kalau buat gini, Tuhan marah. Hawa nafsu kata, tak apa. Tuhan kan maha pemurah. Ya apa? Ada semua bila-bila mu taubat. Hawa nafsu. Nampak? Akal kata, kalau mu tak semayang, mu tak dengar ustaz ngajar, tak baik. Dosa besar, tak semayang. Hawa nafsu kata, tak apa. Bila-bila mu qada. Akal kata masa sihat ni lah kita nak bagi ngaji, duduk dalam majlis ilmu. Bila kita tua, bila-bila dah rot cetang dah. Hawa nafsu kata, hei, ngaji apa awak-awak? Mu baru 70. Mu baru 40. Mu baru 30. Tu hawa nafsu. Dia suruh kita anjak amu. Anjak minggu depan, anjak bulan depan, anjak tahun depan. Dah mampu duk ada kotak. Betul tak? Suruh kita anjak amu. Tak jadi aku ni. Nak puasa lelu. Aku tak pergi surah lagi. Tak jadi ni, tak pergi surah gini ni. Nafsu kata, berilek. Bulan puasa lagi, mau pergi surah. Dia suruh kita tangguh amu. Padahal amu dah anjak dah.
Tiap kali kita tarik nafas, kita pun hembus. Kau pendek. Tarik nafas, hembus nafas, lagi pendek. Betul tak? Ke kau panjang umur? Kau pendek. Angka bertambah, umur makin singkat. Maka akal itu menyuruh ia kepada kebajikan dan hawa nafsu menyuruh ia kepada kejahatan. Hawa nafsu dia dikira nak ajak awak benda jahat aja. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Oleh kerana itulah katanya tuan pengarang, janganlah kita ini dilalaikan. Jangan jadi lala, jangan jadi orang yang hanyut. Nah, kadang-kadang manusia ini hanyut dengan apa? Dengan kesihatan. Kadang-kadang manusia ini hanyut dengan kesenangan. Kadang-kadang hanyut dengan jawatan. Berasa selesa dah duduk atas satu-satu jawatan, lepas tu dah cara amal ma'ruf nahi mungkar. Berasa selesa dah dengan gaji bulan-bulan, tak cara dah. Kesejik surah, tak cara dah. Dulu zaman susah dulu, mari sama sejik, mari sama surah, nampak ustaz ngajar, ada muka dia. Lah ni senang dah Tuhan beri. Duduk rumah sendiri dah, dulu nyewa dulu 600-700 sebulan dulu. Lah ni duduk rumah sendiri dah, beli rumah sendiri dah, ada pitih dah lah ni. Ada simpanan dah ni. Ada banyak projek dah lah ni. Senang lenang dah. Tak cara dah ke surah balas. Kerana apa? Diuji dengan kesenangan. Ingatlah orang yang ada jawatan. Jangan lena diulik mimpi. Jangan lena diulik dengan kebahagiaan, keseronokan duniawi. Hal keadaan masyarakat pada hari ini makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Mu ada kuasa, mu nak buat benda satu. Mu ada kuasa, gunalah kekuasaan kamu itu untuk menaikkan Islam, untuk cegah kemungkaran. Guna kuasa. Kalau tak ada kuasa, lain ni ada kuasa. Duduk jogging, laki puang, duduk beriswak, laki puang, pakai baju ketat. Hak nampak punggung 2T, hak nampak kopek, betul tak? Ni siapa berhajat kena tegur? Pihak berkuasa. Orang kampung boleh tegur, tapi tak ada orang takut. Dia takut. Ayah Haji bagi tegur, tak baik, nampak punggung, tak baik. Tak ada orang takut. Cara orang orang kata gitu. Tapi bila orang ada kuasa, tunjuk kad kuasa, orang takut. Kita nak pergi 1000 orang tengah khaluat 2 orang, tak ada kuasa, pergi nak layang. Tapi orang tukang 1000 tu orang yang ada kuasa, orang takut. Dia kena pula kampung-kampung tertentu. Tak mesti banyak, tapi menakutkan masyarakat. Masyarakat ni takut dengan hukuman. Bukan hanya letak signboard tertentu, lepas tu masyarakat jadi takut. Dah. Ke takut? Dah. Semata-mata letak satu signboard, satu banner, jauhi zina. Jauhi LGBT. Lepas tu masyarakat jadi takut. Tak takut. Kita duduk dalam masyarakat pada hari ini, masyarakat yang buta matanya. Masyarakat yang pekak telinganya. Masyarakat yang kerah hatinya. Semata-mata letak signboard jauhi LGBT, jauhi seks songsam, begini. Tak kena lagi. Kena balik baca je. Mesti tulis yang mesti tulis jauhi LGBT. Dia buat seks sama-sama suka laki-laki sama laki-laki dalam kereta. Tak ada hal dia.
Nah, itu lim dia yang. Itu lim dia. Jauhi zina. Hak tukar baca tu 3 uti kondom dalam kocek. Baca tak takut. Sebab apa? Sebab manusia ini matanya buta. Hatinya buta. Telinganya pekak. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Allah kata ke mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi hati mereka ini tak mau memikirkan tentang Allah. Tak mau memikirkan tentang agama Allah. Walahum a'yunul la yubsaruna biha. Mereka ada mata tetapi tak mau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya matanya buta, celak tapi buta. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka ada telinga tetapi tak mau dengar hukum Allah, tak mau dengar ajaran-ajaran daripada Islam. Telinga ada tapi pekak. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Allah Ta'ala sebut. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang yang ada tanduk. Jaga baik-baik. Nah. Acu girau bandar Kuala Neruh. Berak-berak jalan di belakang-belakang epok pergi tengok. Hak berhenti kereta berak jalan tu buat benda. Bukan sebeh. Ke baca mak surak, baca yasin. Berdua-dua kena malak bini orang duduk dengan laki orang. Hak ni pelajar universiti, hak ni pelajar kolej, hak ni pelajar sekolah menengah. Allahu Rabbi. Kita sibuk dengar tak pakai kawan. Masyarakat buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti seorang buat apa kereta bergegar ke dia, buat apa ke main pipau. Ketuk pintu, sudah dah. Tobik kawan tu luar dah akal. Nah. Hak pakai seluar neleh, seluar dalam. Ni cerita ni orang komplain, orang beritahu, tolong rakyat ustaz dalam kuliah-kuliah. Teruk sangat. Kerja siapa ni? Kerja orang yang ada kuasa mesti benteras kemungkaran. Kalau tidak, semua akan dapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Khasah semua kena. Kita tak usah caralah korang dia buat boleh ke dia? Kepala otak mu. Nah, masing-masing kena ambil cara berlaku umat Islam. Nah. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Yang kesalahan yang dilakukan oleh hati ini sangat besar. Hati ini yang main. Nah, daripada hati inilah diterjemahkan dengan mulut. Kalau seseorang itu minum arak, dikira dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mulut kata, hati kata, minum arak ini halal jadi kafir. Oh, jangan main barang hati.